Siapa tengah cari rumah pelaburan yang boleh untung lebih kurang RM2,000 setiap bulan, tengok projek ni. Lokasi dia dekat Taman Connaught, hanya 200 meter saja berjalan kaki ke MRT 1 Taman Connaught. Lokasi betul-betul belakang Cerah Central ni, depannya ada Cerah Central. MRT Taman Connaught ni hanya 6 stesen ke TRX dan juga 3 stesen ke MRT Taman Midah. MRT Taman Midah tu akan ada stesen MRT 3. MRT 1 ni korang boleh pergi hampir 11 shopping mall, termasuklah TRX, KLCC, Wan Utama, IKEA, Sandway Velocity dan macam-macam lagi guys. Dan dekat sini korang senang nak exit Ceras Kajang Expressway, and then boleh masuk Highway Syuk juga. Nak pergi ke MRR2 pun senang. Harga dia bermula RM411,000 untuk 709 square feet, 2 bilik, 1 bilik air dan juga 2 parking, dan bersamaan dengan RM579 per square feet, antara yang paling murah untuk freehold transit oriented development dekat KL ni guys. Yang bestnya projek ni juga dia zero booking fee, free yuran guaman untuk SPA dan juga loan agreement, free juga stamp duty untuk MOT, and then dapat cash voucher untuk renovation juga guys. Developer dia adalah UEM Sunrise Berhad, antara developer yang berpengalaman lah dekat Malaysia ni. Banyak award yang dia dah pernah dapat: Best Mixed Use Development, Best Connectivity High Rise Development, Best Mixed Use Architectural Design. Dan antara projek yang besar adalah dekat KL ni Kiara Bay, kalau korang tahu, dan juga dekat JB Iskandar Puteri. Dekat sini juga ada 16 jenis fasiliti lengkap untuk servis residence. Dekat sini ada 53 tingkat, ada 2 blok. Total semua ada 1334 unit dan keluasan tanah ni lebih kurang 3.4 ekar. And then dekat bahagian bawah ni diorang ada shop lot, ada 15 shop lot diuruskan sendiri oleh developer UEM. Yang best unit ni juga dia hanyalah facing ke utara dan juga ke selatan sahaja. Jadi rumah kita takkan ada isu panas lah. Layout dekat sini pun memang menarik contohnya macam type B ni. Okay, kitchen area dia dekat bahagian balcony, bukan dekat pintu masuk ni. And then yang menarik juga adalah dekat type C, kalau boleh tengok balcony area dia bersambung dengan yard lah. So yard dia dekat sini, and the laundry semua buat dekat sini. So menarik juga. Tapi yang Adnan cakap tadi, boleh untung bulan-bulan sewa 2,000 adalah type E ni. Type E ni memang best. Okay, ada 1270 square feet, 4 bilik 3 bilik air. And then yang paling best dia ada studio dekat depan ni. Okay, so ni kalau buat sewa dengan strategi sewa Adnan, insya-Allah boleh dapat RM2,000 bulanan. Okay, so kalau korang berminat nak dengar macam mana Adnan punya rental strategi untuk type E tu, dan akan dapat RM2,000 untung bulanan. Okay, tak termasuk untung kalau kita jual nantilah, iaitu capital appreciation dia. Okay, kalau nak tahu macam biasa isikan form ataupun WhatsApp Adnan, nombor dan link di bio.